Alhamdulillah dah buat tebus sebahagian dan revalue surat bayar rendah dari pinjaman asal dan surat kedua buat OL dapat duit terus beli 1 gram. Terima kasih tunjuk ajarnya. Kau nampak ni dia punya barang kemas ni tebus sebahagian tak tahulah berapa gram ni. Ini zaman zaman Tok Kaduk tu. Okey, terima kasih diucapkan kepada sahabat abang ni. Ini pengecara TV3 dulu, sekarang dah pengecara TV Hijrah. Abang tak payah sebut nama dia. Dia Alhamdulillah bersama dengan tim Abang Bekam. Kelu dia gunakan barang kemas dia untuk kahwinkan anak dia. So, dia pun pening. Yalah, bila kita ada satu matlamat, terdesak, nak pakai duit, yelah faham duit kan. So kita ada barang kemas, kita fungsikan untuk guna kahwinkan anak. Tapi bila nak tebus, pening. Alhamdulillah dengan izin jumpa Abang Bekam kat TikTok, Abang guide dia tebus sebahagian dan juga boleh gandakan emas 1 gram. 1 gram. Barang kemas dah dapat tebus. Dalam masa sama, kita boleh gandakan emas. Okay, ini ilmu Abang banyak belajar dekat MBA, insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang nak link berkenaan dengan kaedah untuk pusing, untuk tutup hutang, kita nak penimbal. Boleh tak cakap dekat saya nak tepi. Yang kata kau buat. Okey, apa-apa pun boleh komen dekat dalam link ni. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Like, komen dan share. Yakin dalam sunnah pasti ada kejayaan. Ada efek asap pula sakit pada mata aku. Okey, bye-bye.